Polis panggil pempengaruh media sosial, tunggang motosikal elektrik diubah suai. Polis memanggil seorang pempengaruh media sosial selepas tular tindakannya menunggang kenderaan mikromobiliti atau motosikal elektrik yang diubah suai dipercayai melanggar undang-undang semalam. Ketua Polis Melaka, Datuk Zulkhairi Mohtar berkata, tindakan itu diambil selepas polis mengesan satu video tular berdurasi 22 saat yang dimuat naik di aplikasi TikTok. Hasil siasatan mendapati kenderaan mikromobiliti itu sudah diubah suai, dipasang bumbung dan ditunggangi seorang lelaki bersama dua pembonceng lelaki di persimpangan lampu isyarat Li Raba, Lebuh Alur Gajah, Melaka Tengah, Jasin. Pihak polis berjaya mengesan dan membuat pemeriksaan ke atas satu motosikal bernombor plet MDJ1154 yang didaftarkan atas nama Isa Aisyab dipercayai merakam aksi kenderaan mikromobiliti berkenaan. Zulkhairi berkata, pihak polis kemudian menghubungi Isa dan dimaklumkan beliau berada di Sabah atas urusan perniagaan sehingga 16 Mei ini. Isa diminta untuk hadir ke Pejabat Penguatkuasa Polis Peronda Lebuh Raya Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Melaka Tengah untuk diambil keterangan. Beliau bagaimanapun mengesahkan akan hadir bersama peguam pada 17 Mei ini. Mengulas lanjut, beliau berkata, kenderaan terbabit termasuk dalam kategori kenderaan mikromobiliti yang penggunaannya di atas jalan raya awam adalah dilarang di bawah kaedah 3/1 Kaedah-kaedah Lalu Lintas Jalan Larangan Penggunaan Kenderaan Mikromobiliti Tertentu 2021.